Disebabkan guest kita hari ini adalah antara orang yang reach out pada kita. Kita nak bagi tahu pada anda, dia antara orang yang memang sporting, yang bagi tahu dia pun nak berkongsi pengetahuan atau ilmu atau apa-apa yang dia tahu berkenaan dengan otomotif, especially pasal motor. Nama aku Fahmi atau Fahmi Nazhan, orang panggil Fahmi lah. Fahmi! Aku sebab tahu aku cakap korang, tak mestilah nak borak dengan subject matter expert. Kita tak perlu nak panggil professionalnya level. Betul. Tapi best dia macam dia ada guts untuk reach out. Aku nak borak dengan korang dalam podcast ni. Macam mana boleh nak modify ni dengan aku sendiri try sendiri lah. Maksudnya aku mau pada track lah. Kau ada background otomotif, belajar otomotif lah? Tak Kau ada. belajar? Mechanical ada lah. Belajar mechanical lah? Mechanical engineering je. Okay. Grade mana? Aku saja nak tahu. Politeknik, Podison. Okay. Okay, budak poli. Okay. Okay, Yeah, betul? budak poli. Okay.